Kalau kita berpuasa tapi masih marah, tapi itu sebenarnya cermin terhadap dirinya sendiri. Dalam tasawuf, marah ketika berpuasa ni bukan pelik. Ia merupakan isyarat. Sebab itu para arif billah melihat puasa ni ada 3 lapis. Puasa jasad, iaitu tahan makan, tahan minum, tahan syahwat. Ini paling asas. Ramai sampai di sini, alhamdulillah. Peringkat kedua, puasa nafs, iaitu tahan marah, tahan maki, macam filem Tirami kata lah, tahan maki tahan dengki, tahan sombong, tahan ingin menang. Di sini ramai mula terasa berat dalam fasa kedua ini. Yang pertama tadi okey. Yang ketiga adalah puasa hati. Hati yang tidak berinteraksi kecuali kepada Allah ataupun mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makam orang yang diuji halusnya jiwa masing-masing. Para hadirin sekalian, apabila kita masih marah, walaupun kita tahu bahawa kita sedang berpuasa, dalam kacamata tasawuf, itu tanda nafsu kita sedang lapar. Lapar bukan makanan, tapi lapar pada perhatian, lapar pada pengiktirafan, lapar pada hak, lapar pada keegoan. Sebab itu puasa melemahkan tubuh, tetapi nafsu yang tidak dilatih akan terus menjerit lebih kuat. Para hadirin sekalian, marah tu sebenarnya jeritan. Jeritan apa? Aku masih mahu didengar. Aku masih mahu didengar. Aku masih mahu didengar oleh alam ini. Maka itulah para sufi menyatakan, puasa bukan menghilangkan sifat, tetapi menyingkapnya. Maka Ramadan itu datang untuk membuka tirai tersebut. Apa yang selama hari ini kita tutup, apa yang selama hari ini orang lain tak nampak, oleh kekenyangan kita, kerutinan yang kita buat hari-hari dan kesibukan kita hari-hari, sekarang muncul ke atas permukaan. Maka oleh sebab itulah, kalau kita berpuasa tapi masih marah, itu memaknai bahawa puasa itu bukan kegagalan, tetapi itu sebenarnya cermin terhadap dirinya sendiri. Soalnya bukan kenapa aku marah, tetapi apa yang hatiku masih pertahankan, apa yang aku rasa terancam, siapa yang aku rasa aku sedang disakiti. Sebab itu dalam tasawuf, ubatnya bukan menekan marah, tetapi mengenali dari mana ia datang. Bila marah muncul, maka ulama-ulama jelas menunjukkan beberapa kaedah. Diam sebentar. Istighfar bukan di lidah, tetapi di hati. Dia rasa fakir, dia mula mendalami, mentadabur makna, ya Allah, ini bukan aku, ini nafsu yang engkau sedang ajar. Jadi jika engkau sedar marahmu ketika berpuasa, itu tanda puasa sedang bekerja keras. Kerana nafsu tidak memberontak kecuali apabila ia mula dilemahkan. Dan Ramadan memang datang bukan untuk menjadikan kita malaikat, tetapi untuk menyingkap apa yang perlu disucikan. Wallahu a'lam.